Dengan keadaan sekarang, kita ni macam tergantung lah. Macam kita ni dijerat, kita tak boleh buat apa. Dengan gaji salary yang kita tak boleh pakai. Buat masa sekarang ni, overtime memang zero lah. Memang kita makan salary saja, basic je. Nak ikutkan kita punya basic sekarang pun bawah paras kemiskinan, bawah 1,500. Sebab bila kita ada keluarga, macam saya anak 3 orang kan. Saya punya macam monthly saya punya payment tu banyak lah. Macam kita punya rumah, kereta kan. Kemudian anak-anak punya transport. Sekarang ni anak-anak punya transport pun kita dah cut cost kan. Belanja sekolah kita cut cost kan. Oh, buat sekarang ni memang tertekan betul. Kalau saya berbual pun semua luahkan masalah lah. Kan, memang tekanan tu memang teruk lah sekarang ni. Mungkin lagipun saya pun rasa terkilan juga. Kawan-kawan saya yang mana ada skill-skill tu pun dia orang banyak yang dah berhenti kan. Tapi saya ni dah tak boleh buat apa dah pilihan sebab saya dah kerja lama. Mungkin saya terpaksa pertahankan jugalah. Gaji kita macam mana? Ada orang tanya kepada kita, masih adakah lagi di Malaysia ada orang bergaji RM400? Banyak. Kita boleh senaraikan dalam industri-industri tertentu. Masih ada lagi. Walaupun kita berbangga kononnya, Malaysia adalah sebuah negeri maju. Sekali 2 kali itu mungkin bolehlah kita berjasa untuk company. Tapi sejauh mana company berjasa untuk kita? Sebab benda berlanjutan kan. Aiwa. Pasal lain mana? Aiwa. Baik pasal lain mana? Aja. Pun saya. Aiwa. Pun saya dah uri. Aja. Yo. Aduh. Aiman. Enggak ada. Aduh. Nyang. Gawat. Panik. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.